Kalau dah sampai reput macam ni, inilah makan dia. Geram aku. Video kali ni kita nak tukar brake fluid tank, atau senang cerita bekas minyak ni lah. Aku tukar ni sebab barang ni dah reput dan dah crack. Minyak pun dah keluar, keadaan pun dah tak sedap mata memandang. Cara nak buka dia sangat-sangatlah mudah. Korang tak perlu pergi kedai untuk tukar benda ni. Benda ni boleh buat kat rumah je. Buka je satu skru, korang dah boleh buka dah penutup minyak ni. Tengok dalam tu, sikit je minyak tinggal. Keluarkan dulu minyak lama, dah letak di tepi. Ambil plier, buka klip dia, goyang-goyangkan sehingga tercabut. Jangan lupa ambil kain untuk lap minyak-minyak yang terpercik tu. Bushing ni, yang besi dan getah ni kita kena cabut sebab barang baru memang tak dibekalkan lah getah dan besi ni. Memang agak susah lah nak tanggalkan benda ni, tapi cuba je lah, mesti boleh punya. Pakai je screwdriver. Kalau agak-agak nak mudah lagi, korang patahkan je trigger dia tu. Brake fluid tank ni aku beli secara online. Harga dia tak adalah mahal mana pun. Korang boleh cek sendiri dekat link yang aku sertakan tu. Masukkan semula getah dia. Agak susah jugalah nak masukkan dia, tapi Alhamdulillah boleh. Masukkan juga besi dia balik. Sambungkan semula dengan hose brake tu. Jangan lupa untuk pasangkan balik lip dia. Sebelum pasang skru, kita masukkan dulu minyak. Dan kat sini aku perasan ada perbezaan antara yang original dengan yang sekarang punya. So aku decide untuk pakai balik yang original ni. Lagipun condition dia masih elok lagi. Pakai je minyak brake yang korang ada, top upkan je. Isi minyak tu korang kena tengok juga level yang tertera pada oil tank tu. Okey ngam. Pasang balik besi ni dan skrukan semula untuk memastikan penutup tak tertanggal. Okey, settle. Sekarang korang boleh tengok perbezaan yang dulu dengan yang sekarang. Nampak tak macam motor baru kan?